simpan emas je, bila nak jual? Nak tahu kan? Tuan-puan kena tengok video sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan yang akan datang. Okey, penyimpan emas yang berilmu ni dia tak akan jual emas mereka sesuka hati je. Mereka akan jual kecuali 3 benda ni je. Kalau tak berlaku 3 keadaan ni, mereka tak akan jual emas mereka. Yang pertama, bila ada peluang untuk tukarkan dengan aset yang lebih baik sebagai contoh rumah dan hartanah. Yang kedua, bila dah capai matlamat simpanan emas tuan-puan. Sebagai contoh, tuan-puan dah capai 10 dinar emas untuk kahwin dan tuan-puan dah capai 50 gram emas untuk pergi haji ataupun umrah bersama keluarga, ataupun tuan-puan dah capai 100 gram emas untuk dana pendidikan anak-anak tuan-puan. Jadi bila dah capai matlamat simpanan emas tuan-puan, tuan-puan boleh jual sahaja emas tuan-puan. Dan yang ketiga, bila ada hal-hal kecemasan. Sebagai contoh, simpanan tuan-puan di tempat lain dah habis, tuan-puan boleh jadikan emas sebagai dana kecemasan tuan-puan dan tuan-puan boleh jual sahaja untuk dapatkan tunai dengan segera. Ini adalah benteng terakhir kita. Bila mana kita ada kecemasan, kita boleh jual atau pajak saja emas kita. Jadi dah tahu kan kenapa penyimpan-penyimpan emas tak jual sewenang-wenangnya emas mereka, kecuali 3 benda ni je. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpan emas, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu simpanan emas tuan-puan. So, dapat satu, cek komen. Jangan lupa follow.